Assalamualaikum, selamat petang semua. Hari ni saya bawa piring ni. Bawa piring ni untuk apa? Ini siapa masih ingat lagi? Pokok tin jenis Iraki yang pernah saya buat tuk dulu kan. Saya itu hari saya potong dekat sini. Saya buat tuk. Saya tutup dekat sini, so dia naik tepi lah. So akan datang ni saya nak potong dekat sini pula. Saya nak buat gelaran dan saya akan tut kawasan sini untuk saya pindahkan pokok ni lah. So tak adalah dia tinggi. Sini pun saya nak buat tut juga untuk perbanyakkan anak pokok. Okey, sekarang kita akan ambil. Jadi ini adalah pokok tin yang dekat sana tadi, yang saya tutup tadi. Okey, right. Ni buah dia. Yang ini, yang atas ni dia tak berapa nak masak, tapi yang ini dah random dah. Buah dia sebenarnya dia macam agak berbulu tau. Sorry tangan saya tak berapa bersih, ada getah lagi. Sebab kalau bergetah macam ni maknanya dia tak berapa masak, tak berapa random lah, tapi okey lah. Ini Iraki Allah, tangan pun, tangan saya ni ada cat ni sebab saya baru balik kerja. Allah, semak lah kucing. So yang ini kita biar lagi. Yang muda macam ni. Alright, kita akan makan bawang ni. Kalau kita pegang dia macam ada bulu-bulu. Okay, sekarang kita akan buka. Allah, tangan saya ni tangan cat bukannya kotor apa. Saya baru balik kerja. Okay. Okay, ni dia. Besar mana? Okay, kalau dengan tangan saya macam ni. Iraki ni dia tak berapa besar. Struktur buah dia macam ni. Sekarang kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sedapnya kita simpankan dalam peti sekejap, baru dah sedap. Struktur dia, bila kita kunyah tu dia macam ada biji-biji halus, dia terletup dalam mulut. Dia manis. Nampak? Susah lah. Dia manis. Lepas tu dia ada satu rasa, macam mana cakap buah tin ni, wah, harus tanam lah. Sedap. Ini pokok sunnah. Kalau buah tin Iraki pokok dia bentuk love. Dia bukan bentuk cabang-cabang, dia bentuk love. So dia rajin berbuah. Kalau Iraki ni memang sentiasa berbuah lah. Dia rajin sangat berbuah. Yang sedap yang dekat Mekah tu kan, orang kering-kering kan. Lepas tu sebenarnya tin ni kalau saya suka yang kering.
dah dikeringkan tu, kalau makan alamak kan, letup-letup. Alright, itu je. Assalamualaikum, selamat petang semua. Tanam mas pokok, dia boleh buat pakai keratan batang dekat online pun ada, Shopee. Assalamualaikum, selamat petang, bye bye.